Hello korang. Hai, tengah buat apa tu? Hari ni aku nak unboxing apa yang aku beli kat Watson. Ni yang nak beli satu barang je tau. Tengoklah ni, penuh satu beg. Sebab apa? Sebab banyak promotion sekarang ni. Okey, yang ini favourite aku. Aku memang suka mandi dengan gel strawberry ni. Memang sangat-sangat sedap bau dia. Dan lagi satu aku suka bau ni strawberry, dan lagi satu warna ni peach. Peach ni pun sedap. Bau dia memang sedap lah. Tak tahu nak cakap macam mana. Rasa nak makan pun ada. Okay, dan aku memang suka. Ni memang aku punya gel mandian lah, shower gel aku. Aku tak guna benda lain dah. Watson punya murah tau, berbaloi kalau beli dua. Ni pula Rexona deodorant ni pun aku guna daripada aku sekolah rendah lagi. Memang best. Sebab apa? Sebab bau dia tu fresh. Memang sedap. Dan aku sebenarnya tak pernah pun ambil cuka delima ni, tapi aku nak try. Sebab dekat sini banyak juga aku tengok review kan. Dia cakap untuk menjaga dalaman. So yang penting tak ada bahan pengawet lah. Lepas tu dia madu asli. Jadi aku pun ambil nak cuba. Nanti aku akan update balik apa result selepas aku makan benda ni. Okay, then ni dia chia seed. Yang ini pun dulu aku banyak je beli, tapi aku macam taklah, aku macam makan sekejap je, pasal aku tak continue. Maksudnya aku macam sekejap je kan kau nak ni. Dah tahu dah banyak dia punya penuh kebaikan. So kenalah amalkan dan rajin untuk amalkan. Dan ini ialah perfume Vanilla Dream daripada Silky Girl. Okey, sebenarnya yang ini aku beli untuk mak aku, sebab mak aku memang pakai yang ni, sebab bau dia memang bau yang tak terlalu over. Dan ini adalah untuk husband aku, dia punya mandian, sebab dia pakai. Aku tak pernah pun beli yang cherry blossom ni, tapi bau dia memang sedap. Memang sedap. Okey, dan apa lagi yang ada? Ni daripada Kinohimitsu, minuman sarang burung. Dulu pun aku ada je amalkan, cuma dah kahwin ni kan, aku amalkan yang bukan nak amalkan lah, baru je nak amalkan Kacip Fatimah Manja Kani. Yang penting untuk dalaman lah kan. Yang ini ada 6 tak silap aku, 6 botol dekat dalam dia. So kita boleh, kalau kita dah amalkan, kita boleh ambil 1 minggu tu dalam 1-2 kali je, tak perlu hari-hari pun. Okey, yang ini ni lip matte Silky Girl. Ni pun aku suka juga colour dia. Aku dah test malam. Dia punya colour dia seakan-akan macam nak cakap dia macam warna orange, tapi dia tak ke orange sebab dia gelap. Pun nampak macam coklat juga. Memang cantik lah colour ni. Nanti aku akan review kat korang dia punya colour. Ini aku ambil kod 05. Okay, lepas tu apa lagi? Silky Girl Press Powder. Ni pun aku suka sebab aku kerja dalam aircon. So memang kulit kita rasa macam kering kan. Jadi bila aku pakai bedak ni, nanti nampak auto glow balik muka aku. So memang best. Okay, dan ini ini Silky Girl gel liner. Memang dari dulu aku setia dengan gel liner daripada Silky Girl ni, sebab memang bagi aku sesuai lah dengan aku, dan aku memang suka dia punya ni. Okay, yang ini ini pun sama. Aku mesti bawa kat mana-mana. Bila muka berminyak ke apa ke, jadi senang lah aku nak touch up. Tu je ke? Ni je lah yang hasilnya aku nak beli satu je, iaitu sarang burung tu. Yang lain-lain aku tak tahu macam mana boleh ada dalam beg aku. Okay, tu je. Bye.